Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dah lama saya tak buat video kan. Okey, so saya terpaksa buat video sebab akaun YouTube saya mungkin akan kena close kalau tak aktif. So saya kena aktifkan balik supaya YouTube channel tu tak terpadam lah. Okey, so kalau tuan-tuan nak cari saya boleh cari di Telegram. Dekat description video ni ada link untuk ke Telegram. Kalau ada beberapa pertanyaan atau ada soalan pun boleh je tanya PM. Okay, so kita akan buat recap pantas. Mungkin saya rasa dah setahun saya tak buat live. Okay, so kita akan buat secara pantas tentang goal. Okay, so mengikut goal sekarang ni, macam sebelum ni saya selalu ajar, setiap kali kenaikan yang sangat drastik akan ada seller ataupun buyer yang akan TP lah, lepas tu seller akan join. So ini adalah key level dia untuk monthly, tapi itu untuk monthly, so tuan-tuan mesti tak tengok. Tapi kita tahulah, kalau momentum yang macam ni, pastikan momentum tu valid di time frame kecil. Tapi itu memang ambil masa lama lah, tentang setahun 2 tahun pun kita nampak sama ada ni betul tak dia akan sambungkan perjalanan. Tapi melalui sekarang kita nampak dia trend adalah sell lah. Okay, so di dalam weekly sekarang ni dia berada di anti untuk sell kat sini. Ini kena arah kukuh, ni sell. Kalau ikutkan chart pattern, kita nampak dia sekarang ni di key level kat sini, key level sini, dan sini pun akan jadi key level lah kalau ikutkan chart pattern. Bila kita tengok keadaan macam ni, kita nampak dia punya trend line ni telah break. Trend line ni telah break, iaitu satu candle yang besar dia pecahkan, lepas tu dia cuba untuk try naik. So kalau ikutkan sini, kalau dia nak terus naik, dia kena buat arah kukuh buy lah. Kalau BBMA dia buat arah kukuh buy, baru dia mati sini. Tapi sekarang dia buat arah kukuh sell, so ini tempat reaktif untuk sell. Dan sekarang ni, adakah dia betul untuk turun? Kita perlu tengok time frame bawah. Tapi untuk masa sekarang ni adalah dia punya key level lah untuk weekly. So sekarang ni price dah berada di key level untuk weekly. So tuan-tuan bila ada tanda, tuan-tuan akan berhati-hati, tak akan trade. Kalau tuan-tuan berada di tengah-tengah ni, boleh lagi makan untuk trade. Sama ada time frame kecil buat setup buy, boleh untuk buy sampai sini. Kalau setup kecil buat sell, boleh sell sampai sini untuk TP. Dan sekarang ni adalah masa untuk penentuan lah, sebab dia sampai kat weekly. So di daily, ni macam saya cakap ni, kalau tuan-tuan berada di tengah, iaitu ada arah kukuh sell, boleh ambil sampai sini. Ada kukuh buy, kalau dia pergi boleh sampai sini. Sekarang ni tuan-tuan dah berada di tengah-tengah. Okay, so kita dah tanda sini tengah, dan sini pun tengah. Okay, so penentu dia untuk tengah ni untuk naik, memang ini adalah petanda dia lah untuk dia sama ada sell ataupun buy. Sebab apa? Disebabkan signal-signal musang ini adalah dia punya dominant break. So dia menjadi penghalang. Sebab tu price sampai sini tak boleh nak jalan. Sampai sini dia tenang sebab dia berada di kawasan-kawasan IB. Itu memang satu perjalanan yang panjang untuk tuan-tuan belajar satu persatu lah. Tapi kalau tuan-tuan kenal, tuan-tuan campur semua teknik, tuan-tuan akan lebih memahami. Bila dua teknik cakap benda yang sama, tuan-tuan akan lagi yakin lah untuk trade. Okay, so sekarang ni sebab apa sini arah kukuh buy ni tak jadi? Sebab apa arah kukuh buy ni tak jadi? Setengah orang dia trade daily. Bila dia setengah orang dia akan awal sekali bangun pagi dia akan tengok daily punya candle, tengok daily, arah kukuh buy, so hari ni aku akan buy. Sekali dia buy, price terus buy bawah ni. Itu memang normal trader yang baru lah. So sebab apa dia tak boleh arah kukuh buy ni, kita tak boleh nak tak boleh nak percaya ataupun kena validkan dulu, sebab dia berada di kawasan IB. Dan kita tahu dominant break ni pula di kawasan weekly adalah reaktif untuk sini. Dia masih tak habis lagi. Sebab bila kalau ikut SOP, bila ada arah kukuh, reaktif dia mesti low BB kan. So low BB ni akan naik.
bila price dah langgar low BB, barulah kita akan tahu yang itu perjalanan tu dah habis, dan kita akan tengok apa yang setup yang akan berlaku lah. Itu perjalanan untuk daily. Tapi tuan-tuan mesti tak main daily, mesti main intraday ke apa tapi siapa yang pegang gold dinar, yang trader gold yang guna apps Bursa Malaysia semua, tu dia boleh lah guna ni sebab kena ikut juga hukum akam. Kita kena tahu platform mana boleh trade, platform mana tak boleh trade. Okay, so sekarang ni kita tahu ni IB, dia IB. Biasanya ni tuan-tuan tak tengok mestilah kalau tuan-tuan intraday mesti kena tengok H4. So setup H4 yang sepatutnya tuan-tuan entry adalah setup arah kukuh. Itu yang nasihat saya setup arah kukuh sell yang ataupun momentum yang time frame atas dia mengikut perjalanan yang sama. Maksud kalau dia tengah buy je ni ataupun dia tengah sell je ni, ikut H4 arah kukuh sell pun kena buat arah kukuh sell atau momentum, itu akan jadi setup yang ikut time frame atas lah. Contohnya dekat sini. So kita tengok yang terkini kita tak boleh record lama. Okay, kita tengok sini momentum, dia pergi entry sini. Bila entry sini, tuan-tuan time sini yang tuan-tuan akan entry. Dan sebab apa tuan-tuan akan dan nak tahu TP kat mana, itu tuan-tuan mesti kena tahu basic bila ada momentum, dia mesti setiap kali ada signal sama ada arah kukuh ataupun momentum, dia dia top dengan low bila dia cuba contoh dia bila dah arah kukuh buy sini, destinasi dia top BB dah cukup. Okay, bila ada momentum, destinasi dia kat sini. Bila ada kukuh sini, kalau tuan-tuan main macam tu pun tuan-tuan dah okey dah. Sebab tuan-tuan TP awal. Tapi sayang bila tiba tuan-tuan main arah kukuh sell kat sini, destinasi low BB ni tiba pecah sini, rugi Tapi untuk permulaan boleh. So bila tuan-tuan jumpa momentum je ni, momentum yang push yang panjang sini, so tuan-tuan kena balikkan H4 dekat H1 satu time frame. So dekat H1 mestilah kena ada arah kukuh sell baru boleh join. Okay, contohnya kat sini kat sini ada dominant. So bila dia ada red entry tu, sebab tu saya suka gabungan dengan price action, sebab dia lagi membantu. Contohnya ni 1, 2, 3, 4 kena kembang pecah, ni tempat red entry dia. Stop loss dia di sini. Kita dah tahu stop loss kita kecil kat sini. Kalau tuan-tuan masuk BBMA, tuan-tuan stop loss tuan-tuan mesti bila ada arah, tuan-tuan momentum, stop loss tuan-tuan mesti ada arah kobai untuk lagi sharp untuk entry, sebab kita tahu dia dah memang tak turun. Macam ni kalau tak ada, tuan-tuan tengok ada dominant break. Dominant break tuan-tuan boleh terus masuk. Stop loss kat sini saja. So TP kat mana? TP tentu memang kena tarik Fibo lah. Memang 261 atau 161 pun dah boleh kat bawah ni. Itu memang asas. So kalau tuan-tuan trade dalam seminggu dapat satu setup macam ni pun dah okey, dah cukup. Kecuali tuan-tuan memang kaki trade, memang nak tengok je kan, tu lain. So bila tuan-tuan dah jumpa kat sini, okay, tuan-tuan akan entry kat sini kan, ni pecah, tuan-tuan akan entry kat sini. So dekat situ sebab tu kat sini macam tak cantik, dia choppy. Dia tak cantik choppy. So kat sini tuan-tuan yang entry. So bila tuan-tuan jangan trade buy pula kat sini, sebab tuan-tuan tahu kat sini satu asas dia BB dah condong. Maksudnya ada dominan yang menghalang. Maksudnya dia tengah naik tiba ada candle banyak pula dalam. Maksudnya dia menghalang perjalanan tu dia tak bagi nak terus push untuk naik. Okay, so kat H1 tiba ada kukuh sell, betul. Tuan-tuan mesti akan terus masuk kalau setup 100% lah. Tapi untuk sebaiknya tuan-tuan tunggu kat sini entry. Tengok ada setup 100% kat bawah. Ataupun kalau ikutkan chart pattern, tuan-tuan akan tunggu di sini. Okay, di sini yang break. Ataupun ini break yang bawah lah, dia sambung. Tapi perjalanan yang sebenarnya kat sini sebenarnya. Ni di sini ada support 1, 2, 3 ni, dia pecah, tuan-tuan entry kat sini. Tuan-tuan entry kat sini, stop loss tuan-tuan kat ni kat sini je. Ataupun buat arah kukuh buy, stop loss. Tapi ini setup ni memang antara yang cantik lah yang berlaku. So bila H1 tuan-tuan pergi kat 15, pastikan ada arah kukuh sell.
Ni setup 100%. Siapa yang masuk kelas saya memang itu setup kegemaran diorang, setup 100%. Saya ada dah banyak feedback kalau tuan-tuan boleh tengok Telegram saya, semua memang favorite diorang 100% setup ni. So yang penting kalau tuan-tuan nak tahu 100% ni, tuan-tuan kena tahu signal tu betul tak betul, itu je. Ataupun untuk scalping memang sesuai lah untuk 100% ni. So ni 100% dah kat sini. Okay, ni renti lah. Ini memang choppy lah. Ini tak buat apa. So kalau tuan-tuan nak masuk sini, tak payahlah masuk sini. Sebab tuan-tuan masuk kat sini. Sebab apa? Sebab signal kat sini ada kuku. So kalau tuan-tuan entry kat sini, kalau tuan-tuan entry kat sini, stop loss tuan-tuan wajib ada kuku buy, stop loss terus. Tak perlu nak tunggu-tunggu. Tapi kalau nak stop loss kat sini pun boleh ikut atas lagi. Maksudnya dia pecah Kalau kadang dia tak pecah, dia touch je. Dia buat ekor panjang tiba baru dia turun. Sebab tu kita tak nak buat stop loss. Kita tengok market tu close dulu, baru kita buat decision untuk stop loss atau tak. Sebab kadang dia bagi ekor panjang, lepas tu dia terus dia makan kita punya stop loss. Okay, alright. Itu untuk gold. So nanti kita akan bincang lagi lah. Okay, saya kena aktif dalam masa mungkin seminggu sekali kot. Kalau tak, akaun kena tutup. Okay, so kalau tuan-tuan main, okay, kita tengok scalping scalper, siapa scalper sini. Okay, kat sini ada kuku sell sini. So dekat 15, so dekat mana? M5 mesti ada 100% juga. Tu ada 100%. Mesti ada. So siapa yang tak tahu 100%, dia mungkin akan kena lipat kat sini lah. Ada kuku buy, dia ingat buy, tapi dia anti buy sini. Lepas tu kena lipat. Tu masalah dia. Okay, tu untuk gold. So untuk SCPO, dah sekarang dah ramai trade SCPO sekarang ni. Dan banyak juga saya tengok cikgu-cikgu yang baru naik ajar SCPO. Okay, so SCPO sekarang ni kalau ikutkan monthly, untuk monthly untuk bayar dia choppy yang menaik. Maksudnya the decision tu memang sangat bosan lah. Memang bosan. Sebab tu main scalping dapat sikit, tak perlu nak hold macam time COVID dulu. Time COVID 2021 memang cantik. Nampak, memang trend monthly dia memang cantik. Waktu turun sampai sekarang dia dah jadi choppy. So bila choppy ni, apa yang ada tu ambil tu je. Okay, so sekarang ni apa yang berlaku sekarang ni, kita perlu tengok sama ada dia pecah sini ke. Sekarang ni dia dah reject sini. So dia jadi trendline sini, jadi triangle sini. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi kalau untuk time kecil memang banyak time kecil sekarang ni, kita jangan tengok H4 ni, kita tengok nanti at least kurang-kurangnya 15 lah untuk scalpers. Untuk scalpers 15. Okay, so kalau macam ni sell lah. Tapi market tak buka lagi. Ini sell. So 5 ni memang terus masuk sell. Tapi market dah close. Okay, ni terus masuk sell. So dapat dalam 2 point 3 point dah cukup lah. Ataupun tuan-tuan kalau nak main intraday kan, yang main swing banyak sikit, masuk dekat H1 dengan L15 je. Jangan masuk H4. So H1 contoh dia ada kuku sell, tunggu entry sini 15, set tak 100%. Ada tak? Ada, baru masuk sini 100% dia kat sini. So boleh entry kat sini, masuk. Ataupun main ABC. Tu nanti kita bincang tu. Okay, ini untuk first video untuk aktifkan. Okay, apa-apa boleh PM saya kat Telegram. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.